Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah tuan-tuan, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ni kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan insya-Allah kita bersama malam ni bersama dengan Al-Ahadits An-Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah. Kitab sebuah lagi cari tak jumpa tuan-tuan. Kecil sangat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimina bi'ulumi fid dharain amin. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atbil kalam wa afshis salam wasilil arham wa salli bil laili wan nas sunyam summa adkhulil jannata bisalam. Rawahu Ibnu Hibban rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, atbil kalam. Kata Nabi, gunalah bahasa yang lemah lembut. Gunalah bahasa yang baik. Gunalah bahasa yang sedap telinga dengar, tuan-tuan. Guna bahasa yang, yalah tuan-tuan, jangan guna bahasa maki hamun, jangan guna bahasa caci kesat. Itulah. Nabi kata al-kalimatu thayyibatu sadaqah. Perkataan yang baik itu adalah sedekah. Jadi kita tuan-tuan gunalah bahasa yang baik. Gunalah pilihlah perkataan yang baik. Tuan-tuan, untuk kita tegur, untuk kita nasihat, pilihlah tuan-tuan bahasa-bahasa yang baik. Itulah maknanya sebahagian daripada akhlak. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Tuhan sebut apa tuan-tuan? Wal kaziminal ghaiz. Orang yang boleh menahan diri daripada marah. Wal afina anin nas. Orang yang boleh memaafkan orang lain. Jadi kita gunalah bahasa yang baik, bahasa yang orang dengar pun sedap, tuan-tuan. Maknanya bukan syarat kena maki orang, bukan syarat kena maki hamun orang. Itulah. Dan kita pula tuan-tuan, kalau nasihat, walaupun Nabi kata ad-dinun nasihah, agama tu nasihat, dia tengok keadaan. Kalau kita nasihat seseorang di khalayak ramai, itu menjatuhkan aib dia. Jadi tuan-tuan, kita kena perlukan, Nabi ajar kita sebut al-atbil kalam. Gunalah bahasa yang baik, gunalah kalimah yang baik dalam percakapan. Tuan-tuan, terutamanya kalau melibatkan orang tua. Tuan-tuan, kalau melibatkan orang tua, bahaya. Kita Tuhan kata wala takul lahuma uff. Jangan guna bahasa tuan-tuan uff.
Wala tanharhuma, jangan marah, jangan herdik mereka. Tuhan pesan macam tu. Wa qul lahuma qaulan karima, katalah kepada mereka perkataan yang baik, yang mulia. Itu kalau kita dengan mak bapak kita, kita isteri dengan suami dia, macam tu juga guna bahasa yang baik. Tuan-tuan, macam juga dengan suami isteri, tuan-tuan. Kadang-kadang kita asyik menangkan laki-laki. Kamu dengar tu, kamu tu isteri kena taat kepada suami. Baik, sedap, tuan-tuan. Kamu juga suami kena hargai, tuan-tuan, kena sayangi isteri. Yang tu jangan dengar, tuan-tuan. Yang kita marah, hentam isteri dengar tu, dengar nasihat tu. Kadang-kadang kan dengar tadi ustaz kata apa, isteri kena taat kepada suami pula, tuan-tuan. Jadi kena ingat. Tapi tuan-tuan, kita kena ingat, seorang suami, kata Nabi SAW, a'zamun nasi haqqan 'alal mar'ah zawjuha. Tuan-tuan, tanggungjawab yang paling besar seseorang tu, tanggungjawab seseorang yang paling besar bagi seorang isteri adalah kepada suami dia. Dengar tu muslimat? Pula dah, no? Maknanya tanggungjawab isteri yang paling besar kepada suami dia. Tuan-tuan, dia tak boleh ikut mak dia dah, tuan-tuan. Dia kata, dak, mak kata, dak, ini aku suami kamu. Nabi kata tanggungjawab isteri yang besar kepada suami dia. Wa a'zamun nasi haqqan 'ala rajul ummuhu, dan tanggungjawab yang paling besar ke atas seorang laki-laki adalah mak bapak dia. Tuan-tuan, jadi maknanya jangan silap faham, jangan takut bini. Dan ni dengar bini takut, tuan-tuan, betul lah. Jadi maknanya ingat kata Nabi SAW, hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, riwayat daripada Imam Al-Hakim rahimahullah taala, siap dengan siapa, tuan-tuan, siapa sahabat yang meriwayatkan dan siapa apa, tuan-tuan, yang meriwayatkan hadis itu Imam Al-Hakim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, a'zamun nasi haqqan 'alal mar'ah zawjuha, tanggungjawab paling berat, paling besar ke atas isteri adalah tanggungjawab kepada suami dia. Dan tanggungjawab paling besar kepada suami adalah terhadap mak ayah dia. Jangan silap faham, tuan-tuan. Jadi apapun yang bernama suami, jangan tuan-tuan, jangan lupa tanggungjawab dia sebagai suami. Jadi janganlah guna bahasa, tuan-tuan, maki hamun, tuan-tuan, sepak terajang, no, tuan-tuan. Itulah, isteri bukanlah dicipta untuk sepak terajang suami. Itulah. Jadi kalau saya bimbang pula, takut muslimat pula ada taekwondo, tali pinggang hitam lagi, tuan-tuan. Tahu-tahu suami mana bawa katil. Sebab apa? Kena tuan-tuan, tumbukan KO. Jadi apa dia? Nabi sebut atbil kalam, gunalah bahasa yang baik. Tuan-tuan tu. Qala wa afshis salam, kata Nabi, sebarkan salam. Kita kalau bagi semayang, bagi salam okey, no? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nampak sempurna, tuan-tuan, no? Kan? Tu yang bagi Assalamualaikum, tu mana? Assalamualaikum. Itu, tuan-tuan. Kan? Saya tak dengar lagi lah imam ataupun orang semayang Assalamualaikum. Tak ada, tuan-tuan. Semua dengan bahasa yang cukup sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan cukup dengan makhraj sifat huruf, tuan-tuan. Tapi bila kita jumpa orang nak kata Assalamualaikum, jadi berat, tuan-tuan, no? Waalaikum. Tuan-tuan tu. Kan? Tak cukup dengan depan belakang rumah pula. Waalaikum. Ada yang tidur kok ni.
Assalamualaikum. Dan datang kata lena, sudahlah tuan-tuan. Bagi salam depan rumah je, tak payah pusing sampai ke dapur. Pusing tingkap, bukan sekat tingkap, selak langsir pula. Assalamualaikum. Tuan-tuan, itulah. Dan jadi maknanya Nabi kata tuan-tuan, sebarkan salam. Itu pun syarat salam tuan-tuan. Kita kena sebut Assalamualaikum warahmatullahi. Dan juga kita bagi salam 3 kali. Dan kita tuan-tuan bayangkan, amal kita tunggu kadar mana, mungkin kadar dia semayang, mungkin kadar dia ketanda, mungkin kadar dia mandi kan. Jangan Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ni enggak ada orang ni, baliklah. Bukan macam tu. Kan? Tunggu sebentar tuan-tuan. Jadi kalau dah memang enggak ada orangnya tuan-tuan, kan sila pulang. Tuan-tuan tu. Jadi itu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasilil arham. Yang ketiga, hubungkanlah silaturahim. Tuan-tuan, hubungkanlah silaturahim. Nabi sebut wasil man qata'aka. Hubungilah orang yang memutuskan silaturahim dengan kamu. Susah tuan-tuan. Tuan-tuan, yang ni yang paling berat sekali ni. Kan kita nak tuan-tuan, dia kata dia yang mula dulu. Tak, bukan macam tu. Maknanya kalau dia mula pun, kalau dia memang tak mahu, kita memang kena buat muka tebal. Assalamualaikum, apa khabar? Walaupun dia salam, tak tengok muka pun kita. Assalamualaikum, apa khabar? Sihatlah. Kalau dia maki kita pun haram. Assalamualaikum. Macam tu nah. Nabi kata apa? Hubungilah mereka yang memutuskan hubungan dengan kamu. Allah Rabbi, memanglah susah. Bimbang Nabi kata la yadkhulul jannah qati', tak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Jadi tuan-tuan, Nabi sebut man sarahu an yubsata lahu fi rizqihi aw yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang nak umur panjang, siapa yang nak murah rezeki, hubungkanlah silaturahim. Dan nak umur panjang, tuan-tuan, hubungkan silaturahim. Nak rezeki dia murah, hubungkan silaturahim. Nabi kata, Nabi sebut wasilil arham, hubungkanlah silaturahim. Tapi memang susah tuan-tuan. Kadang-kadang memang dia tak mau tengok muka kita, tuan-tuan. Kan? Dia memang tak mau tengok muka kita, tuan-tuan. Kan kita Allahu Akbar tuan-tuan, kadang-kadang satu majlis tuan-tuan dia balik awal, tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan kita nak salam dia lari, tuan-tuan. Memang ada. Kadang-kadang yang berlaku tu orang tua nak mampus sebab tu. Bukan tua mengantuk, tu hang tu tua. Tak ada tua, tuan-tuan. Bukan tuan-tuan nak, orang tua. Kan? Orang yang nak sebut tak ramak, tuan-tuan. Dah pencen berapa kali pencen dah. Kan? Kalau tahu dah kata memang, tuan-tuan. Kan sudahlah kok tua-tua. Tak. Dia nak bangai budak juga. Salam jumpa kadang-kadang lari, tuan-tuan tu. Tuan-tuan boleh bayang, tuan-tuan ni. Masuk dengan kereta, tuan-tuan. Masuk dengan kereta. Kan? Masuk dengan kereta rumah parking. Kawannya dia menyampah, tuan-tuan, masuk juga. Tuan-tuan tahu apa? Dia niat nak main semayang. Dia boleh start kereta pusing balik, tuan-tuan. Tak semayang. Allah Rabbi. Bukan sekali, banyak kali. Sampai tahap tu tak mau tengok muka, tuan-tuan. Jadi kalau kita situasi tu, tuan-tuan, buat macam mana? Tak apalah, kalau dia nak marah tu hal dia, kita Assalamualaikum ji, sihat. Langit kan mampus dah. Kalau kata macam tu kot, no? Tuan-tuan sabar. Jadi Nabi kata apa? Wasilil arham, hubungkanlah silaturahim. Itulah susah, tuan-tuan. Jadi kita tu orang yang, tuan-tuan, orang yang ada ilmu, jangan ikut bodoh macam dengan dia. Kalau dia buat macam tu sebab bodoh, kita yang
pandai pun tuan-tuan buat juga, maknanya sama-sama bodoh, sama-sama dul. Qala Ahmad Nisfu, engkau pun sama dul dengan dia tuan-tuan. Qala Ahmad Nisfu tuan-tuan, qala Piramli. Qala tuan-tuan, yang seterusnya kata Nabi SAW, wasalli billail. Ini juga mak berat tuan ni. Nabi kata bangunlah sembahyang malam waktu orang lain sedang tidur. Tuan-tuan, bangun Allahu Akbar. Tuan-tuan, itulah. Semalam ada bola tuan-tuan? Tak ada lah. Malam ni ada. Malam ni Kedah berjumpa Pulau Pinang. Kan? Dua hari kemarin Kedah berjumpa dengan Selangor tuan-tuan di stadium Selayang. Berapa keputusan tuan-tuan? Keputusan dia 2 sama. Itulah penalti minit terakhir. Alhamdulillah tuan-tuan. Itulah. Itulah di Kedah ada di Herb tuan-tuan. Selangor ada apa tuan-tuan? Apapun semalam tuan-tuan. Semalam Kedah dengan Felda dengan Selangor tuan-tuan. Berapa 4-1? Dan Felda tentu kan apa pun ada yang pendek-pendek tu je. Kan itulah. Tu pun 4-1 tuan di stadium betul Tun Razak tuan tu. Itulah. Wallah alam saya pun baca surat khabar tuan-tuan. Itulah. Kan surat khabar hari ni tuan sebut apa? Dan di mana tu? Di Taman Melawati tuan-tuan. Berapa budak sekolah. Tuan-tuan bergaduh. Dengan apa tuan, dengan besi, dengan batang baseball tuan-tuan, kerana berebut perempuan. Tu budak-budak tuan-tuan. Budak-budak tuan-tuan. Kan berebut perempuan sampai kawan seorang tu kena 10 jahitan. Bukan jauh tuan-tuan tu. Wangsa apa? Di Taman Melawati. Bukan jauh pun. Itulah. Maknanya tuan dia tiru filem. Dan sebab kalau surat khabar kita tuan-tuan, dia lebih utamakan tuan-tuan hiburan. Nak kata macam mana kan? Kalau sukan tuan-tuan, sukan hari ni sukan saja tuan-tuan, surat khabar sebelah muka surat hari ni. Sukan saja tuan-tuan. Itulah. Sampai Lindan tak puas hati dengan apa pengadil pun tuan-tuan, surat khabar juga tuan-tuan. Lindan dia tak puas hati dengan pengadil apa ni bila dia menentang apa tu Jorgensen tuan-tuan. Nama apa tu? Betul saya sebut tuan-tuan tu. Sweden tu. Kat mana? Tapi petang ni katanya Chong Wei menang tuan-tuan. Dengan 21-18, 21-14 tuan-tuan. Itulah. Tu petang ni tuan-tuan. Itulah. Dan juga apa tu pemain bergu campuran tuan-tuan. Apa tu nama tu? Liang Zing tu, yang tu nama panda silap tuan tu. Dan menang dengan China itulah tuan-tuan hari ni. Wallah alam saya pun tu pun berita jam 7 saat tuan tu. Jadi apa dia? Bayangkan tuan-tuan. Tapi dan bola jatuh pula tuan-tuan. Tidak bulan lepas tangga yang ke 166. Okey tuan-tuan. Ni jatuh ke tangga 174. Ya Allah. Dan kita baca hadis kita tuan-tuan ni. Kalau hadis yang ke 177 tuan-tuan, lebih 3 yang ni. Nabi kata apa tuan-tuan? Wasalli billaili wan nasu niyam. Bangunlah sembahyang malam waktu orang lain tidur. Bangun sembahyang. Nak sembahyang apa? Sembahyang lah tuan-tuan. Sembahyang apa pun? Sembahyang sunat. Sembahyang apa? Allahu Akbar, sembahyang sunat tuan-tuan. Sunat apa? Sunat terkejut tuan-tuan. Kan? Ada sunat Chelsea dan tak ada. Kan? Bayangkan surat khabar tuan-tuan, Chelsea kalahkan apa tuan-tuan? Aston Villa tuan-tuan 4-0, 2 muka surat hari ni. Tu dia. Tuan-tuan tu. Allahu Rabbi. Jadi tuan-tuan bangun sembahyang. Allah, tapi dalam bab-bab ni saya tabik dengan muslimat dia rajin. Muslimin atas sikit lah kot no. Tuan-tuan. Itulah muslimat dalam bab ni saya cukup tabik kan. Sebab jarang jumpa muslimat yang duduk di kedai kopi ada. Tak ada kan? Ada. Tak ada, kalau ada juga yang tu muslimut. Kan? Muslimatnya dia rajin sedekah, dia rajin sembahyang sunat, dia rajin masak, tu muslimat. Kan? Muslimin ni biasalah tuan-tuan, semua jenis ahli parlimen kedai kopi semua tuan-tuan.
Kan, itulah. Dan tapi alangkah baiknya kalau pihak kerajaan dia menetapkan semua kedai-kedai tutup pukul 12 malam. Noh, cukup seronok tuan-tuan. Semua apa ni tuan-tuan, pusat-pusat permainan tutup pukul 12 malam. Beri peluang untuk kita apa? Untuk berehat jam 12 dan besok bangun untuk tahajud. Kan clear macam tu? Kan? Kalau agama lain pun tuan-tuan, berilah peluang dia berehat untuk kerja besok. Kan? Aman dunia. 12 malam semua peluang untuk tidur. Kita tak tuan-tuan, 12 malam pun merangkak keluar. Macam katu. Dan itulah yang ditegur oleh siapa tuan-tuan? Ada seorang papa penceramah motivasi dia sebut macam tu. Dia kata sedih kerana orang Melayu ni hebat hanya dalam bidang tuan-tuan hiburan. Melayu juga hebat, semua menang dia. Kan? Tuan-tuan, maknanya dalam anugerah Maharaja Lawak Mega Melayu tuan-tuan. Anugerah apa tu lagi? Apa tuan-tuan tu? Akademik Fantasia Melayu. Tuan-tuan, kemudian pula apa lagi? Kilauan Emas Melayu juga tuan-tuan. Lepas tu pula Gegar Vaganza Melayu juga tuan-tuan. Pakar Rasuah pun Melayu juga tuan-tuan. IMDb pun Melayu juga tuan-tuan. Sudah sekat tu. Tapi didapati tak bersalah. Tuan-tuan. Itulah. Jadi mesyuarat PAC menetapkan bahawasanya memang dia tak terlibat pun. Tuan-tuan, yang tu tutup kes. Dan walaupun katanya sampai bilion-bilion tuan-tuan, tutup kes. Sebab apa? Bukti tak cukup. Dan malam ni kita baca hadis tentang qala. Sebab tu tuan-tuan, kita sedih. Sedih sebab apa? Kan baru-baru ni kita tengok dalam siaran TV Popstar tuan-tuan, yang membarisi anak-anak kecil tuan-tuan, sekolah rendah dan sekolah menengah. Tiba-tiba salah seorang pelajar tahfiz yang telah pun hafal 29 juzuk Quran tuan-tuan, yang dah hafal 29 juzuk Quran, umur 14 tahun tuan-tuan, tiba-tiba kita terkejut sebab pihak sekolah dia benarkan dia masuk tuan-tuan siaran reality TV Popstar. Allah Rabbi tuan-tuan. Sedih. Kan, sedih tuan-tuan. Dia takkanlah tuan-tuan, yang nama Black tu dia nak ajar okey tak tuan-tuan. Kan, takkanlah Datuk Siti tuan-tuan dia nak ajar sebutan tu bagi tepat. A'udzu, bukan macam tu tuan-tuan, itulah. Kan, dia ajar jenis lain tuan-tuan. Kan, dengan lagu Jerat Percintaan. Cindailah mana. Tentulah pening budak tuan-tuan tu. Kalau kata Nabi SAW, wasalli bilail, bangun sembahyang malam. Wana sunyam, waktu orang lain tidur, kata Nabi, summa adkhulil jannata bisalam. Kemudian bila kamu boleh buat 4 tu, masuklah syurga Allah Ta'ala dengan sejahtera. Dan boleh buat 4 tu tuan-tuan. Dan kita kehilangan tuan-tuan Mr. Os. Namanya Yusuf tuan-tuan. Yusuf Hamid tuan-tuan. Allah Rabbi. Meninggal tuan-tuan dalam umur 52 tahun. Itulah. Saya kenal dia tuan-tuan dengan lakonan dia. Kan, dengan Mustafa Kamal. Dan tapi hari ini dia telah kembali menghadap Allah Ta'ala tuan-tuan, dengan keadaan yang cukup tenang. Tengok muka dia, Masya Allah tuan-tuan. Ya, sebab itulah dia kata Nabi SAW tuan-tuan. Nabi sebut kita tuan-tuan dalam perut mak kita, tuan-tuan, dalam perut mak kita 40 hari air mani, dipanggil apa? Nutfah. Kemudian 40 hari yang kedua, 40 hari yang kedua dalam perut mak kita tuan-tuan, jadi apa? Alaqah, jadi darah. Kemudian 40 hari yang ketiga, mudghah,
segumpal daging. Tuan-tuan, maknanya 4 bulan. Kita 4 bulan dalam rahim mak kita, tuan-tuan. Kita menjadi mudghah, seketul daging. Kemudian bila cukup genap 4 bulan, Allah Ta'ala perintahkan malaikat, wahai malaikat, tuliskan ajal dia, umur dia, rezeki dia, jodoh dia. Syaqiyun am sa'in, sama ada dia ni celaka ataupun bahagia. Dan kata Nabi, seseorang manusia kalau dah memang Allah Ta'ala tuliskan dia tu, tuliskan dia sebagai ahlus syaqawah, orang yang jenis celaka, tuan-tuan, maka lagi sejengkal sebelum mati, kata Nabi, kalau dia memang ahli celaka, walaupun daripada awal dia seorang ahli ibadah, kalau nak jadi dia tu memang ahli syaqawah, ahli celaka, tuan-tuan, maka Allah Ta'ala akan ubah hidup dia, daripada orang yang banyak beribadah kepada orang yang buat maksiat. Maknanya bila dia buat maksiat, dia lawak Allah Ta'ala, dia mati. Maknanya mati dia dalam syaqawah, mati dalam celaka. Tapi kata ulama, tuan-tuan, yang ni jarang berlaku. Kecuali kalau orang tu dia segala amal ibadah dia tak ikhlas. Maknanya apa yang dia buat tu ada, tuan-tuan, ada matlamat lain, ada tujuan lain selain daripada Allah Ta'ala, maka sebelum dia mati, Allah Ta'ala akan tonjolkan, pamerkan kejahatan dia tu. Maknanya yang ni kurang berlaku. Dan kata Nabi, kalau dia tu memang ahlus sa'adah, orang yang baik, walaupun di tahap awal itu orang yang, tuan-tuan, ahli maksiat, kata Nabi, sejengkal sebelum dia mati, maka Allah Ta'ala akan ubah hidup dia menjadi orang yang beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dia mati dalam keadaan, tuan-tuan, husnul khatimah, mati yang baik, mati dalam keadaan saadah, bahagia. Dan yang ni kata Nabi, kata ulama, banyak berlaku. Maknanya di hujung umur dia jadi orang yang soleh, orang yang baik, orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Yang tu sebab tu kata ulama, al-a'malu bil khawatim, segala amalan tu, tuan-tuan, di penghujung. Sebab tu kita berdoa apa, tuan-tuan? Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, matikanlah berilah kami kesudahan yang baik. Allahumma khtim lana bil Islam. Ya Allah, matikanlah kami dalam Islam. Allahumma khtim lana bil iman. Ya Allah, matikanlah kami dengan iman. Allahumma khtim lana, ya Allah, berilah kesudahan kepada kami bihusnil khatimah, dengan kematian yang baik. Itu doa kita, tuan-tuan. Jangan lupa lepas sembahyang Nabi aja, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni, bantu aku untuk mengingati kamu dan mentaati kamu, dan juga melakukan amal ibadah yang terbaik untuk kamu. Nabi kata kepada sahabat, inni uhibbuk, aku cinta kepada kamu, la tansa dubura kulli salatin, jangan lupa setiap kali lepas sembahyang kita baca, ya Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa ta'atika wa husni ibadatik. Itu yang diajar oleh Nabi SAW. Hadis kedua, hadis tadi riwayat Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala, qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atfalul mu'minin fi jabalil jannah yakfuluhum Ibrahim wa Sarah hatta yaruddahum ila abaihim yaumal qiyamah.
Kata Nabi SAW, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sebut anak-anak orang yang beriman. Anak-anak orang yang beriman, mereka bermain di bukit-bukit dalam syurga. Jadi kata Nabi, kan bila berlaku kematian, tuan-tuan, anak yang meninggal sebelum umur baligh, kata Nabi, anak-anak ni, tuan-tuan, terus masuk syurga. Nabi sebut di sini, mereka tu bermain-main, berada di lereng-lereng bukit dalam syurga. Yakfuluhum Ibrahim wa Sarah, dan mereka dijaga, dipelihara, tuan-tuan. Kalau kita apa, tuan-tuan tu? Tempat apa tu? Kanak-kanak tu panggil apa? Nursery. Betul lah? Betul lah. Jadi maknanya Nabi sebut apa? Yakfuluhum Ibrahim wa Sarah. Mereka tu dipelihara oleh Nabi Ibrahim dan juga Sarah. Senang, tuan-tuan. Hatta yaruddahum ila abaihim yaumal qiyamah, sehinggalah mereka diserah balik kepada mak bapak mereka pada hari kiamat. Allah Rabbi, tuan-tuan. Maknanya kita itulah. Tapi ialah, tuan-tuan, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Tuan-tuan, harta dan anak pinak merupakan perhiasan hidup dunia. Sayang anak, tuan-tuan. Sayang, siapa tak sayang anak, tuan-tuan? Sayang, tuan-tuan. Jadi ialah bila berlaku kematian, kata Allah Ta'ala, nak dengar laporan malaikat, kata Allah Ta'ala, qabattum walada abdi, kamu cabut nyawa hamba, anak hambaku. Fayakulun, kata para malaikat, na'am ya. Qabattum samarata fuadi, apakah kamu cabut nyawa buah hati hambaku? Kata malaikat, ya. Maza qala abdi, apa yang hambaku kata? Tuan-tuan, Allah Ta'ala Maha mengetahui apa hambaku kata. Tuan-tuan, laporan malaikat, hamidaka wastarja, dia tetap memuji kamu, alhamdulillah, wastarja, dan sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan, ni maknanya orang yang faham. Tapi faham pun kadang-kadang dia lupa, tuan-tuan. Main dengan kematian ni, ya Allah, tuan-tuan. Anak, tuan-tuan, tambah kalau seorang pula, no. Tuhan, anakku seorang, kamu ambil seorang, dia anak ramai, awak tak ambil. Itulah, tuan-tuan, macam tu pula. Kita salahkan Allah Ta'ala. Jadi kita nak redha dengan ketentuan Allah Ta'ala, tuan-tuan. Susah. Jadi kalau kita boleh nak kata komen malaikat, walaupun kami ambil hamba nyawa anak dia, tapi dia masih lagi hamidaka alhamdulillah wastarja inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Qala Allah, kata Allah Ta'ala, ibnu lahu baitan fil jannah, bina untuk dia mahligai dalam syurga, wasammuhu baital hamdi, yang kamu namakan dia mahligai kepujian. Itu maknanya kalau si bapa yang sabar, si ibu yang sabar. Kalau anak pula, tuan-tuan, kita kena terima. Nabi kata apa, tuan-tuan? Anak-anak orang yang beriman, mereka bermain-main di dalam syurga, dan mereka dipelihara oleh Nabi Ibrahim dan juga Sarah, tuan-tuan. Dan kata Nabi, Allah Ta'ala, mereka akan dikembalikan kepada mak bapak mereka selepas pada hari kiamat. Allah Rabbi, tuan-tuan. Sebab tu kok ada orang buang anak ramai, no? Dia baca hadis ni kok, no? Kan itu yang campak lamparik, buang dalam longkang tong sampah, no? Kan, tuan-tuan. Yang terbaru pun ni, tuan-tuan, buang dalam mangkuk tandas. Dia tahu kok, no? Dia baca hadis ni. Dia kata susah, kan? Susah di dunia ni, kena GST lagi, barang mahal lagi, semua susah, kan? Jadi hidup pun belum tentu baik. Lebih baik kamu mati dibelak oleh Nabi Ibrahim dan Sarah, senang. GST pun tak kena. Tuan-tuan. Mungkin dia tahu kok hadis ni, tuan-tuan.
Kan dia baca hari ni, kemudian dia tengok pula GST tuan-tuan, 6 jahanam, bukan 6% tuan-tuan, betul lah. Tuan-tuan. Kan GST 6%, bukan 6 jahanam, tu silap Qala Piramli, 6 jahanam tuan-tuan. Apa tuan-tuan? Apa? Jagindas tuan-tuan, tu lah. Tuan-tuan. Qala hadis riwayat Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Hadis ketiga. Mari kita baca banyak sikit. Agak 10 hadis tuan-tuan. Boleh? Boleh muslimat? Tak apa nak mengaku. Qala an Abdullah bin Busur radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul hawaij bi'izzatil anfus. Kata Nabi SAW, utlubul hawaija bi'izzatil anfus wa fa'innal umura tajri bil maqadir, rawahu Ibnu Asakir rahimahullah ta'ala. Kata Nabi SAW, carilah, tuntutlah hajat kamu dengan ada prinsip. Tuan-tuan, kita nak dapat keperluan dunia kita, biarlah dengan cara yang baik. Jangan sampai kita gadai maruah. Tuan-tuan, kita kadang-kadang tu nak dapat tuan-tuan, rezeki kita tuan-tuan sanggup kan. Memang bukan hak kita tuan-tuan. Yang jadi haram tu sebab bukan hak kita. Orang lain lebih layak, orang lain lebih baik daripada kita, tapi kita guna cara yang kotor. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Utlubul hawaij, carilah hajat kamu, carilah rezeki kamu dengan apa? Dengan ada prinsip. Jangan sampai gadai maruah, jangan sampai gadai agama, jangan sampai gadai body, tuan-tuan. Nabi pesan macam tu. Maknanya fa'innal umura tajri bil maqadir. Kerana semua urusan memang berlaku dengan ketentuan Allah Ta'ala. Tuhan tentu dah, tuan-tuan. Tapi kita kadang-kadang guna taktik kotor, tuan-tuan. Guna cara jahat. Kan? Nak menang guna pengundi hantu. Tu tak salah, tu salah, tuan-tuan. Kan? Dia kata yang penting kita berkuasa, tuan-tuan. Cara apapun silakan. Yang tu salah. Sebab apa, tuan-tuan? Nabi kata apa? Utlubul hawaij. Kalau dapat elah haram. Sebab apa? Daripada awalnya haram. Tuan-tuan, jadi maknanya cara tu salah. Kan, cara tak betul. Kalau kamu dapat pun memang tak berkat. Sebab apa? Sebab kamu dah gadai maruah kamu, gadai prinsip kamu, gadai agama kamu, gadai segala-galanya, gadai negara, tuan-tuan. Sampai ke tahap tu. Jadi tuan-tuan, Nabi kata apa? Usahakanlah, carilah hajat kamu dengan apa? Dengan ada prinsip. Wala tashtaru bi ayatillahi samanan qalila. Jangan kamu gadai ayat-ayat Allah Ta'ala dengan harga yang murah, tuan-tuan. Sanggup jual agama, sanggup jual hukum hakam. Kenapa? Kerana nakkan kesenangan hidup dunia yang bersifat sementara. Ini yang berlaku pada Bani Israel, tuan-tuan. Kalau kita buka kitab Taurat, maknanya ahli-ahli kitab yang sebelum ahli-ahli kitab, mereka menyembunyikan hukum hakam yang termaktub dalam Taurat. Mereka menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyembunyikan hari kiamat. Mereka tak sebut syurga neraka. Tak ada yang tu. Sebab apa? Sebab kerana nak menjaga kepentingan perut. Jadi tuan-tuan, kalau benda ni berlaku kepada Bani Israel, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, cubalah jangan sampai, tuan-tuan, kita nak dapatkan hanya sedikit harga, sedikit mata benda dunia dengan harga yang murah, tuan-tuan. Sudah kena ingat. Tapi kadang-kadang tawaran Nabi kita tak pakai, tuan-tuan. Nabi kata, Nabi sebut rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang sunat subuh lebih baik berdunia dan isi-isinya, tuan-tuan. Lebih baik. Tapi kita tak mau, tuan-tuan. Kan, subuh malas, yang lain kita berebut, dunia berebut. Padahal Nabi bagi tawaran. Sebab tu kata Nabi SAW, tuan-tuan,
aqallu ma yujadu fi akhir zaman dirhamun halal wa au akhun yusaku bih. Kata Nabi tuan-tuan, aqallu ma yujad, kita susah nak berjumpa di akhir zaman duit yang halal dan kawan yang boleh dipercayai. Nabi kata payah akhir zaman tuan-tuan. Sebab kadang-kadang kalau ada kawan pun tuan-tuan, kawan makan kawan tuan-tuan. Itulah tuan-tuan, ada yang namanya tuan-tuan kencing manis tuan-tuan. Itulah. Tapi tak teruk no tuan-tuan. Yang teruk tuan-tuan kecemasan, kencing masam. Dan yang tu tak payah pakai number, masuk terus. Tak, sebab apa? Kencing masam tuan-tuan no? Yang teruk lagi tuan-tuan, kencing kawan. Yang tu lagi teruk tuan-tuan. No? Allah Rabbi. Sebab tu Nabi kata apa? Susah nak berjumpa di akhir zaman dirham yang halal dan juga kawan yang boleh dipercayai. Kan sebab tu dalam bab kawan, dalam bab kawan Nabi kata apa tuan-tuan? Ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baridaka ma baridaka yauman ma wa abrid baridaka haunan ma asa an yakuna habibaka yauman ma. Kata Nabi tuan-tuan, sayangilah kawan kamu ala kadarnya, kerana boleh jadi suatu hari dia akan jadi musuh kamu. Tuan-tuan, kita berkawan baik tuan-tuan, boleh mesyuarat sekali, boleh tuan-tuan, boleh berjalan sekali, boleh ceramah sekali, boleh ceramah sebentar tuan-tuan. Masa apa? Masa kawan. Jadi maknanya kata Nabi ahbib habibaka haunan ma. Berkawanlah dengan kawan kamu, sayangilah kawan kamu tu ala kadarnya. Sebab apa? Asa an yakuna baghidaka yauman ma, boleh jadi suatu hari dia akan jadi musuh kamu. Tuan-tuan. Dan Nabi sebut lagi, wa abghid baghidaka haunan ma. Bencilah musuh kamu tu ala kadarnya. Janganlah benci telajak tuan-tuan. Sebab apa? Asa an yakuna habibaka yauman ma, boleh jadi suatu hari dia akan jadi kawan kamu. Tuan-tuan, kadang-kadang kita nampak hebat tuan-tuan, kan? Tu masa kawan, masa musuh tuan-tuan. Bila masa bermusuh tuan-tuan, dia telanjang kita terus. Dia tu tak payah cakap banyak, segala masalah dia ni dalam kantung aku. Tuan-tuan, tu semua sekali. Ni tuan-tuan ni, dalam kantung aku. Tuan-tuan, kalau dulu tuan-tuan, kantung dulu tuan-tuan, takungan kering, empangan kering tuan dulu, kan? Hari ini tuan-tuan, bukan setakat air kering tuan-tuan, rakyat juga kering, kantung kering, poket kering tuan-tuan, rakyat ni. Betul lah. Jadi Nabi kata apa tuan-tuan? Apa dia? Akhir zaman susah nak jumpa kawan, nak jumpa dirham yang halal dan nak jumpa kawan yang boleh dipercayai. Kan Malaysia ni lagi pelik tuan-tuan. Orang yang buat salah tak salah, orang yang bocor rahsia salah tu ditangkap. Itu pelik Malaysia tuan-tuan, itulah. Kan pelik, dunia pelik tuan-tuan, itulah. Saya pun tak tahu nak cakap tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dunia pening. Dan orang yang cerita salah ditangkap tuan-tuan, kurung 3 hari. Tuan-tuan, itulah. Orang yang salah tuan-tuan didapati tak bersalah kerana tak cukup bukti. Mudah tuan-tuan, Allahu Akbar. Tapi tuan-tuan nak ke mana tuan-tuan? Nak ke mana tuan-tuan? Tak ke mana, sebab tuan-tuan kita tak lepas daripada undang-undang Allah Ta'ala tuan-tuan. Di dunia selamat tuan-tuan, di akhirat tuan-tuan, di akhirat tuan-tuan, di akhirat. Itulah. Di akhirat tuan-tuan tak lepas juga tuan-tuan. Maknanya janganlah tuan-tuan sehebat Fir'aun pun tuan-tuan mati lemas. Tuan-tuan, sehebat Namrud tuan-tuan mati dengan nyamuk. Tuan-tuan, Namrud tu kan hebat, mati dengan nyamuk tuan-tuan. Itulah. Jadi jangan sombong dengan Allah Ta'ala tuan-tuan. Sebab
Allah Ta'ala cukup dengan hantar belalang tuan-tuan kepada kaum Ad. Allah Ta'ala hantar pasir kepada Abu Jahal tuan-tuan. Allah Ta'ala hanya hantar pasir. Itu je. Bila Nabi SAW berperang tuan-tuan, berperang dengan apa tu? Berperang dengan Ahzab tuan-tuan. Maknanya orang musyrikin Mekah campur dengan Yahudi Madinah, perang dengan Nabi tuan-tuan. Nabi angkat tangan berdoa tuan-tuan, Allah Ta'ala hanya hantar pasir. Itu. Jadi maknanya jangan sombong. Sebab semuanya adalah tentera Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Tak maknanya jangan takabur, jangan sombong. Likulli ummatin ajal. Setiap kumpulan, setiap apa ummah tu ada tarikh luput dia tuan-tuan. Jadi maknanya jangan sombong dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Ibnu Asakir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ma'rufa min ruhama'i ummati ta'ishu fi aknafihim la tatlibuhu minal qasiyati qulubuhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Ali, carilah, tuntutlah kebaikan itu daripada umat aku yang penyayang, yang hidup di kalangan kamu tuan-tuan. Kata Nabi, di kalangan kita tuan-tuan, maknanya di kampung kita, di taman kita tuan-tuan, di kawasan kita ni, Allah Ta'ala dah memang pilih yang apa ni Nabi sebut apa? Ruhama'i ummati. Ada umat aku yang penyayang, ada umat aku yang ambil tahu tentang orang lain, ada umat aku yang jiwa dia lembut, ada umat aku yang memang mudah untuk bantu orang. Nabi kata apa? Kalau kamu berhajat kepada apa-apa keperluan, minta kepada orang-orang ni. Wala tatlubuhum minal qasiyati qulubuhum. Wahai Ali, jangan minta kepada orang yang jenis keras hati. Sebab tuan-tuan, ada Nabi kata ada di kalangan umat Nabi yang memang keras hati, yang dia tak peduli dengan orang lain. Dia kira dia tuan-tuan, kan? Dia kira dia, aku nak hidup, aku nak senang, aku nak kenyang, aku nak mewah, aku nak aku tuan-tuan. Orang lain mampu pi, kan? Orang lain nak hidup ke, nak makan ke, nak susah ke tuan-tuan, yang tu hampa punya pasal tuan-tuan. Nabi kata ada orang macam tu. Nabi kata apa? La tatlubuhu, jangan minta, jangan cari, jangan tuntut daripada orang yang jenis keras hati. Dia tak peduli tuan-tuan, kan? Rakyat nak hidup ke, rakyat nak susah ke tuan-tuan, rakyat nak teruk ke, menderita GST, itu aku apa peduli tuan-tuan. GST tuan-tuan, G apa tuan-tuan? G golf, S shopping, T apa? T tourism, melancong. Tuan-tuan, rakyat mampu pergi papa ke dana tuan-tuan. Yang dia tahu 6 jahanam, bukan 6%. Maknanya ada orang yang otak jenis tu, kan? Rakyat nak makan ke tuan-tuan, sekerak murah tuan-tuan, barang mahal, yang tu aku tak tahu tuan-tuan. Bukan saya kata tuan-tuan, Nabi sebut. Fa'in, Nabi kata apa? La tatlubuhu, jangan cari, jangan minta daripada orang yang jenis keras hati. Kata Nabi, fa'innal la'nah tanzilu alaihim. Wahai Ali, ingat, sesungguhnya laknat turun ke atas orang-orang yang macam ni. Bahaya tuan-tuan. Nabi kata laknat turun ke atas orang yang jenis keras hati. Nabi kata, ya Ali, wahai Ali, innallaha ta'ala khalaqal ma'ruf, sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang menjadikan kebajikan.
Allah Ta'ala lah yang menjadikan kebaikan. Yang namanya kebajikan, tuan-tuan, kebaikan tu Allah Ta'ala bagi jadi. Wa ja'ala wa khalaqa lahu ahlan. Dan Allah Ta'ala jadikan untuk kebajikan tu ada ahli-ahli dia. Kita tak heran. Sebab maknanya setiap kebajikan tu Allah Ta'ala jadikan ahli dia. Kita tak mau untuk jadi ahli kebajikan. Apa kata Nabi? Wa fahabbabahu ilaihim. Maka wahai Ali, sayangilah orang-orang yang baik. Sayangilah orang-orang ahli kebajikan. Wa habbaba ilaihim fi'alahu. Dan juga sayangilah kebajikan yang dia buat. Tuan-tuan, maknanya Nabi suruh apa? Nabi suruh support. Maknanya dia tu memang orang baik, sayangi dia. Dia tu orang yang suka buat baik, sayangi kerja buat dia tu. Bukan sahaja tu Nabi kata, tuan-tuan, wa wajjaha ilaihim tullabahu. Kalau dia berhajat apa-apa, sila beri bantuan kepada dia, sila support dia, sila pangkah dia, tuan-tuan. Kan? Nak lebih panjang lagi, tuan-tuan, sila bantu dia, sokong dia, tuan-tuan. Kan kita, tuan-tuan, nak kipas angin, tuan-tuan, tu kipas angin dua, kan, tuan-tuan. Kan masjid tak ada duit, tuan-tuan, kita pun kata dengan masjid kita nak kipas angin gergasi, tuan-tuan tu. Kan kipas angin apa, tuan-tuan tu? Dinosaur, kan. Dan tiang tu kipas angin biasa tu zaman kita ni, zaman dinosaur kipas angin, tuan-tuan ni. Kan kipas angin zaman Nabi Adam dulu. Kan, sebab Nabi Adam kan tinggi 75 kaki, tuan-tuan, 60 hasta. Kan, dia tinggi Nabi Adam tu, kalau masjid tak boleh muat, tuan-tuan. Jadi maknanya kita nak kipas angin. Dia kata dengan pengurusi masjid, kita nak kipas angin. Okey, kita, tuan-tuan, bila benda tu baik, tuan-tuan, sokonglah, tuan-tuan. Kan, kita nak kapet, tuan-tuan, ni dapat kapet merah, tuan-tuan. Kapet Selangor, boleh merah kuning lagi Selangor, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita nak kapet, tuan-tuan. Jadi maknanya dia hanya mengiklankan kita support, tuan-tuan. Kita nak van jenazah, tuan, dah ada depan, tuan-tuan tu. Kan, jadi maknanya yang tu Nabi kata apa? Wa wajjaha ilaihim tullabahu. Kamu tolong untuk, tuan-tuan, tolong untuk dapatkan apa yang dihajatkan. Dan kita nak apa lagi, tuan-tuan? Itulah, nak angkat shilling, tuan-tuan, angkat, tuan-tuan, itulah. Jadi maknanya Nabi kata apa? Support. Kata Nabi SAW, kama wajjahal ma'a ilal ardil jadbah litahya bihi ahlaha. Seperti mana kita salurkan air ke tanah yang subur untuk tumbuhkan pokok. Tuan-tuan, jadi maknanya tanah tu dah subur, tanah tu ada baja, tanah tu, tuan-tuan, memang berkualiti. Cuma dia tak boleh tumbuhkan pokok sebab tak ada air. Maka kita, tuan-tuan, salurkan air. Gabungan air dengan tanah yang subur, tuan-tuan, akan menumbuhkan pokok. Tuan-tuan, jadi kita pun macam itulah, tuan-tuan. Maknanya dia nak buat benda baik, tiba-tiba kita tak sokong, tuan-tuan. Mana boleh baik, tuan-tuan? Kan kita nak ke mana? Nak ke Putrajaya, tuan-tuan. Sokonglah, tuan-tuan. Takkan tak faham, takkan kau nak habis-habis kot, tuan-tuan. Kan semua nak ke Putrajaya, tuan-tuan. Maknanya sokong, pangkahlah, tuan-tuan tu. Kan? Maknanya tu cara dia, tuan-tuan. Wa wajjah ilaihim tullabahu. Maknanya kamu kena support dia, kena sokong dia, kena dokong dia, kena bantu dia untuk capai ke hajat dia, tuan-tuan. Tidak, tuan-tuan, lama kelamaan, tuan-tuan, kita pun kena jual. Itulah. Jadi, tuan-tuan, itu kata Nabi SAW, inna ahlal ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Sesungguhnya orang yang baik di dunia, mereka tu sebenarnya orang yang baik di akhirat. Tuan-tuan, maknanya kalau jenis baik, tuan-tuan, kalau jenis baik di dunia, akhirat pun baik juga, tuan-tuan. Tak maukah macam tu? Ini Nabi bagi tawaran, tuan-tuan. Dia memang orang baik di dunia, di akhirat pun orang tu baik juga.
Ini tuan-tuan kata Nabi SAW, hadis riwayat Imam Al-Hakim rahimahullahu ta'ala, tuan-tuan. Kalau hadis kita seterusnya, masa lagi 10 minit. Boleh lagi? Tuan-tuan tak rasa boring-boring apa? Muslimat okey? Baru berapa hadis tuan-tuan? 1, 2, 3, 4. Mau 4 hadis, dah lagi 6. Kalau yang ni tak ada, yang ni tak ada apa ni nama sahabat. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin. Kata Nabi, carilah ilmu sekalipun ke negeri Cina. Tuan, saya pernah baca dulu orang kata hadis ni dhaif. Dan yang pertama, yang ni bukan hadis hukum. Tuan-tuan, yang pertama bukan hadis hukum. Yang kedua tuan-tuan, hadis ni dia digabungkan dengan hadis yang sahih. Yang ketiga tuan-tuan, kata perawi, kata dengan pengarang kitab ni, dia kata apa? Sesungguhnya aku himpunkan, sesungguhnya sesungguhnya aku himpunkan kitab ini daripada tuan-tuan asahhu kutubil hadis. Aku kumpulkan hadis ini daripada kitab hadis yang paling sahih, dan daripada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Abi Daud, Imam Imam Malik kitab Muwatta, Imam Jami' As-Saghir tuan-tuan, Imam Suyuti, dan juga Imam Al-Munziri tuan-tuan, kitab At-Tarhib wa Tarhib. Jadi maknanya tuan-tuan, hadis ni cukup kuat. Dia kata Nabi tuan-tuan, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu itu sekalipun ke negeri Cina. Tuan-tuan, cari ilmu, tuntutlah ilmu sekalipun ke negeri Cina. Tuan-tuan, apa dari Cina tuan-tuan? Sampai Nabi nampak tuan-tuan, Cina ni maknanya negara yang apa yang hebat. Maknanya kalau dia masuk bidang apa-apa, memang dia sungguh-sungguh. Kita tak payah bohong tuan-tuan, tak payah tipu diri sendiri. Di Malaysia tuan-tuan, bangsa yang paling kuat kerja Cina. Sebab tu tuan-tuan, saya ada jumpa kawan Cina. Dia kata apa? Saya peninglah Melayu. Saya pergi pukul 10, ada tujuan di jumpa dia. Dia ajak makan, ajak minum, ajak sembang sampai sejam. Saya pening Melayu, dia kata. Yang dia tahu sembang. Cina tuan-tuan. Ini Nabi kata apa? Carilah ilmu sekalipun ke negeri Cina. Tuan-tuan, nak tengok bidang apa? Hiburan memang Melayu tuan-tuan. Lawak memang Melayu tuan-tuan. Tapi dalam bidang lain, Cina ambil tuan-tuan. Cina pegang. Dalam bab sukan, Cina. Bab perniagaan, tak payah cakap, Cina tuan-tuan. Melayu tahu apa tuan-tuan? Melayu tahu bomo siam. Nampak kau tu maju, bomo siam. Tuh, sampai ke tahap tu. Dia bukan dengan usaha tuan-tuan. Jadi kata Nabi apa? Carilah ilmu sekalipun ke negeri Cina. Kan banyak benda. Kan? Jadi kan kita sangka kita tu Islam dah banyak. Orang Cina Islam lagi ramai tuan-tuan. Cuma kita nampak sebab di Malaysia ni bila Cina tu Cina. Tuan-tuan itulah. Jadi Nabi kata carilah ilmu, tuntutlah ilmu sekalipun ke negeri Cina. Fa inna talabal ilmi faridah. Kerana mencari ilmu tu adalah wajib, fardu. Tuan-tuan, cari ilmu tu fardu. Sepatutnya tuan-tuan, malam ni orang bukan banyak ni sebab apa? Semua tahu cari ilmu tu fardu. Kan? Fardu. Macam mana apa? Nabi kata talabul halal faridah. Cari yang halal tu fardu. Cari ilmu pun fardu juga tuan-tuan. Kan kita kalau nak keluar cari rezeki tuan-tuan, keluar sebelum subuh. Kan dah keluar dah sebelum subuh. Sebab apa? Takut tak sempat sampai. Tapi dalam bab semayang tuan-tuan, ada orang macam tu. Dia kata, penat sebab apa ni? Ni daripada Putrajaya ke sini sebab apa? Nak cari ilmu ada? Tak ada tuan-tuan. Sebab kita lebih suka menjaga hati makhluk daripada hati Allah Ta'ala. Kan kadang-kadang dalam bab ni tuan-tuan,
kita sanggup noh pi ke mana Sepang tu, Sepang sebab apa ni? Kawan bagi kad kenduri jemputan, tak pi takut kawan kecil hati. Takut kawan kecil hati. Mohlah bang, cepat bang ni nanti lewat bang. Kawan kecil hati. Rumah sebelah masjid tuan-tuan. Bila panggil hayya 'alas solah, jom pi sembahyang tuan-tuan. Haram tak jenguk pun. Kan jaga hati kawan, tak jaga hati Allah Taala. Tuan-tuan, itulah. Itu kelebihan kita tuan-tuan. Jadi kata Nabi tu sallallahu alaihi wasallam, fa inna talabal ilmi faridah. Menuntut ilmu tu fardu. Tapi kita jawab macam mana? Tengoklah malam esok kalau saya free saya main. Tuan-tuan. Patutnya macam mana jawab? Malam besok saya akan freekan yang lain sebab apa? Sebab ada pengajian. Kalau nak program pun lepas Isya. Tuan-tuan, program bila? Lepas Isyak. Lepas maghrib minta maaf sebab apa? Saya dah wajibkan diri untuk datang ke masjid untuk mengikuti pengajian. Jadual tu, tuan-tuan, tu jadual. Dan sambil tengah sembahyang pun boleh baca. Allahu Akbar. Malam ni malam apa ya? Malam ni malam subuh, esok Ahad. Dr. Fauzi Draman tuan-tuan tu. Tu ada tuan-tuan tu. Enggak, sambil sembahyang Allahu Akbar. Kawasan kita memang banyak kes denggi. Ambil 10 minit seminggu untuk bersihkan kawasan rumah. Dan tu. Tu. Tuan-tuan, kursus haji jam 2 petang. Jangan lupa ke masjid ini tuan-tuan tu. Jadi tuan-tuan, pihak masjid kalau boleh waktu sembahyang tutup. Lepas sembahyang buka. Tuan-tuan tu lah. Bukan kesian ke makmum. Allah kursus haji. Silap niat. Dan itulah. Kalau muslimat nasib baik ada tirai tu. Tak nampak. Tu pun kadang-kadang jenguk juga. Oi. Nampak muslimat pegang tulisan tu. Nampak kan tuan-tuan? Itulah. Kalau boleh pihak masjid buat besar lagi tuan tu. Muslimat tak nampak. Tu tuan-tuan. Payah juga ustaz ni. Jadi tuan-tuan, Nabi kata fa inna talabal ilmi faridah. Mencari ilmu tu wajib atas tiap-tiap orang Islam. Tuan-tuan, menuntut ilmu. Qala innal malaikah tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayap kepada orang yang mencari ilmu kerana redha dengan apa yang mereka tuntut. Tuan-tuan, bayangkan para malaikat meletakkan sayap dia. Wallahu a'lam tuan-tuan, zaman Nabi berlaku ada seorang laki-laki. Bila Nabi sebut macam ni, ada seorang laki-laki tuan-tuan, dia pakai kasut yang ada paku. Tujuan dia apa? Nak pijak sayap malaikat. Ada juga orang yang perangai macam tu, tuan-tuan. Kan? Dia nak persendakan kata Nabi tuan-tuan, jadi dia gunakan kasut yang berpaku tuan-tuan, keliling masjid. Akhirnya malam tu juga dia meninggal. Sebab apa? Persenda kata Nabi SAW. Jadi kita tuan-tuan carilah ilmu. Kan? Nabi kata apa? Tuan-tuan, Nabi sebut, kamu bila bangun tidur, sebelum celup tangan dalam bekas air, basuh tangan dulu. Sebab fa innakum la tadri aina batat yadahu. Kerana kamu tak tahu waktu kamu tidur di mana tangan kamu tidur. Kan Nabi pesan macam tu je, nak tidur, bangun tidur, sebelum celup tangan dalam bekas air, basuh di luar dulu. Sebab apa? Sebab kamu tak tahu tangan kamu tidur di mana. Dan ada pula laki-laki tu kata, Rasulullah, bila kami tidur, tangan tidur jugalah. Tuan-tuan, kan senang dia jawab tuan-tuan. Time kami tidur, tangan tidur. Tuan-tuan, okeylah kan. Patutnya kamu tak payah komen. Nabi suruh buat tuan-tuan. Jadi oleh kerana dia tuan-tuan lawan kata Nabi tuan-tuan, bangun pagi besok tuan-tuan, bangun pagi besok, dia sedar-sedar tuan-tuan, tangan sebelah kiri dia tuan-tuan. Di mana? Dalam lubang punggung. Tuan-tuan, dia sumbat macam mana? Jangan tanya. Nabi kata apa? Bangkit tidur, basuh tangan, sudahlah. Dan
Tak mau buat diam-diam sudahlah. Jawab kami tidur, tangan tidur. Jadi maknanya komen Nabi tuan-tuan, akhirnya bangkit tidur besok, tangan tuan-tuan setakat ni dalam lubang pungut. Dia sumbang macam mana? Jangan tanya. Jadi mana Nabi kata tuan-tuan, orang yang mencari ilmu, para malaikat menghamparkan sayap, redha dengan apa yang mereka buat tuan-tuan. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala. Qala pukul 9. Sudah tak larat lah. Nak sambung muslimat? Tak larat dah. Puas hati sudah. Muslimat kata, saya pakai muslimat, muslimin saya tak pakai. Hampa habak aku tak mau dengar. Sebab muslimat lebih baik tentang muslimin memang baik dah pun. Qala an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, wallahu alam. Saja tu untuk bani tuan-tuan, to be continue bulan depan. Insya-Allah tuan-tuan. Lega tuan-tuan. Mengantuk pun hilang terus. Tadi kaya Allah, ustaz awak mengantuk sangat ni. Bunyi wallahu alam dan dah hilang noh. Tuan-tuan itulah wallahu alam tuan-tuan. Dan sebelum berhenti tuan-tuan, ada dua pengumuman. Yang pertama tuan-tuan, besok Ahad tuan-tuan, besok Ahad kan. Dan besok pukul 2.30 petang kita ada tuan-tuan sumbangan kepada penoreh tuan-tuan di Baling, kepada penoreh, sumbangan kepada penoreh dan beras dah ada orang sumbang tuan-tuan. Beras 300 beg beras tuan-tuan. Jadi kita masih lagi mencari tuan-tuan keperluan lain, gula, minyak, tepung dan juga tuan-tuan susu. Gula, minyak, tepung, teh dan susu tuan-tuan. Jadi untuk 150 orang besok. Dan tuan-tuan juga hari Isnin tuan-tuan. Hari Isnin 11 hari bulan jam 5 petang tuan-tuan, kita juga akan beri tuan-tuan sumbangan untuk 3 cawangan. Dan 3 cawangan kepada penoreh juga 150 orang tuan-tuan. Jadi untuk hari ini malam ni tuan-tuan kita mengalu-ngalukan sumbangan tuan-tuan untuk kita dapatkan keperluan yang saya sebut tadi ni tuan-tuan. Beras dah ada dan alhamdulillah ada orang Kajang hantar beras tuan-tuan. Jadi sebanyak 300 beg. Jadi untuk besok 150, untuk Ahad 150. Jadi beras dah selesai. Cuma keperluan lain minyak, gula, tepung, susu dan juga teh ataupun kopi. Jadi keperluan tu saya dah pun telefon kedai tuan-tuan supaya dihantar kepada pihak yang terlibat untuk untuk dia bungkus tuan-tuan. Besok jam 2 petang kita serahkan kepada penoreh besok. Jadi tuan-tuan, itu saja. Yang pertama, maknanya kita mengalungkan sumbangan. Sebab memang sekarang ni hujan tuan-tuan. Hujan setakat 3 bulan, baru minggu lepas turun sekali. Kemudian tuan tak turun pula tuan-tuan. Wallahu alam. Di Baling memang panas. Wallahu alam. Kalau di tuan-tuan di mana tu? Di Perlis tuan-tuan sampai empangan dah kering dah tuan-tuan. Dah kering separuh. Tapi yang bising di Kajang tuan-tuan. Yang kering di kering di Perlis, bising di Kajang tuan-tuan. Itulah kami menderita air tak ada tu. Tuan-tuan peliklah sak khabar tuan-tuan. Yang kedua tuan-tuan untuk untuk tanah wakaf Darul Hadis tuan-tuan, kepada yang berminat nak wakaf tuan-tuan boleh dapatkan sijil wakaf di luar sana. Untuk setiap kaki adalah RM50 dan setakat hari ini tuan-tuan projek kita cuma tunggu untuk tentukan arah kiblat surau tuan-tuan, dan juga untuk kita sediakan barangan untuk kita mulakan projek naikkan surau Darul Hadis insya-Allah. Jadi kita memang mengalu-alukan wakaf tuan-tuan untuk kita naikkan surau. Insya-Allah kita akan cuba usahakan untuk naikkan sebelum Ramadan. Tuan-tuan doakan maknanya bagi kita ni tuan-tuan agak supaya dipermudahkan, dimurahkan rezeki oleh Allah Taala. Jadi malam ni kita buka sijil wakaf di luar sana dengan RM sekaki 50. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma alana. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rasulah. Allahumma inna amsayna nushiduka wa nushidu hamala ta'rushika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.